Baik, untuk orang kedua pula, perkenalkan diri dulu. Stokis dari mana? Dapat pengalaman? Pengalaman. Ha. Okey, saya nama Ikram, boleh panggil Ikram. Saya mewakili stokis Pantai Timur tu Terengganu dan Kelantan. Pengalaman saya dalam kopi ais Mamu ni lebih kurang dalam 4 tahun macam tu lebih kurang. 4 tahun. 4 tahun. Okey. Apakah yang membuatkan diri berminat nak jadi sebagai stokis kopi ais Mamu? Pertama saya minat kopi lah. Air tu saya sendiri hak minat kopi. Lepas tu kalau air kopi Mamu ni, bila saya rasa saya jatuh cinta dengan air kopi Mamu. Jadi saya nak bawa kopi Mamu ni ke Terengganu Kelantan. Jadi alhamdulillah sekarang ni misi saya tercapai. Alhamdulillah. Oh, tak habis lagi. Last kali kita nak tanya. Sepanjang jadi stokis kopi ais Mamu, berapa banyak lah orang kata apa? Ejen bawah kawasan abang? Kalau ikut kira kan Terengganu Kelantan lebih kurang ada 60 lebih cawangan. 60 lebih cawangan. Semua cawangan beroperasi. Jadi yang mana datang Terengganu Kelantan boleh search je tempat masing-masing, insya-Allah kami sedia di cawangan masing-masing.